Menternak dan membiak lalat Black Soldier Fly atau BSF, usaha alternatif menghapuskan lunggukan sisa buangan makanan dan dapur yang semakin membimbangkan. Mungkin agak jelik dan meloyakan, namun inilah penyelidikan saintifik yang dilaksanakan demi melestarikan kembali alam sekitar. Malaysia sememangnya terkenal dengan pelbagai hidangan yang lazat dan menyelerakan. Keunikan ini menjadikan ia destinasi pemburu gastronomi dari seluruh dunia. Tidak hairanlah Malaysia sering digelar syurga makanan dunia. Namun dalam kegairahan menikmati pelbagai juadah enak, tanpa disedari impak negatif pembaziran makanan yang mencemarkan ekosistem negara. Majoriti daripada makanan yang dimasak di rumah atau dibeli daripada peniaga akan berakhir di tong sampah sebagai sisa buangan domestik. Data sisa pepejal tahun 2023 menunjukkan rakyat Malaysia menghasilkan sisa makanan sebanyak 17,379 tan sehari. Secara purata, setiap individu menyumbangkan kira-kira 260 kg setahun, angka yang amat membimbangkan. Lebih mengejutkan, pada minggu pertama bulan Ramadan tahun ini, jumlah sisa makanan meningkat dengan ketara. Malangnya, sebahagian besar sisa ini berakhir di tapak pelupusan, memperburukkan lagi masalah alam sekitar. Dalam usaha mencari penyelesaian bagi mengurangkan masalah pengurusan sisa domestik, sekumpulan anak muda dari Universiti Malaya cuba mencari alternatif yang bukan sahaja mesra alam tetapi juga mampu dilaksanakan tanpa kos yang tinggi. Saya mula rasa nak buat projek ini adalah sebab saya nampak nilai pada sisa makanan tu. Daripada kita buang begitu saja dan pergi ke tapak pelupusan, kita boleh buat sesuatu yang lebih baik, iaitu kita uraikan dia, dijadikan dia baja, dijadikan dia animal feed, makanan untuk haiwan-haiwan lain, daripada buang begitu sajalah. Setahun lalu, Aisyah Maisarah Abdul Razak dan Tiong Chi Yuan dilatih oleh Dr. Nur Hidayah Muhammad Taufik, pensyarah daripada Institut Sains Biologi, Fakulti Sains Universiti berkenaan. Selama 10 tahun, Dr. Hidayah menjalankan penyelidikan mendalam terhadap spesies lalat yang dikenali sebagai Black Soldier Fly atau BSF, spesies yang biasanya hidup liar di kawasan hutan atau semak samun. Antara fokus kajian Dr. Hidayah ialah memanfaatkan larva BSF sebagai ejen pengurai sisa makanan dan sampah dapur. Yang paling pentingnya dia tidak menyebarkan penyakit lah, sebab pada fasa lalat dewasa untuk Black Soldier Fly ni, dia tidak makan, dia hanya minum dan cuma membiak saja. Dan disebabkan itu dia adalah satu spesies yang tidak kotor dan tidak juga membawa penyakit pada manusia berbanding dengan housefly ataupun lalat rumah ni. Kajian mengenai Black Soldier Fly ini dilakukan di ladang mini ISB Universiti Malaya di Petaling Jaya. Di sini, Black Soldier Fly diternak bagi menghasilkan larva untuk penyelidikan dan membiakkan generasi baharu lalat dewasa. Kajian saintifik ini turut meninjau potensi ekonomi menerusi pembiakan BSF. Projek ini juga disertai sekumpulan sukarelawan yang juga pelajar beberapa jurusan lain. Setiap hari selepas waktu kuliah, mereka menghabiskan banyak masa di ladang mini ini. Setiap individu terlibat memahami peranan masing-masing dalam memastikan kejayaan projek ini. Lalat BSF dewasa agak besar berbanding lalat biasa. Kitaran hidupnya bermula dari telur hingga menjadi lalat dewasa adalah selama 1 ke 2 bulan. Jangka hayat lalat dewasa adalah antara 5 hingga 8 hari.
Seekor lalat dewasa mampu menghasilkan 500 ke 900 biji telur. Dan selepas 4 hari, telur-telur itu akan menetas dan menghasilkan larva. Black soldier fly memilih ruang yang sempit dan tersembunyi bagi meletakkan telur-telurnya seperti pada celahan daun yang gugur serta timbunan sampah yang sedikit padat. Bagi projek ini, mereka menghasilkan satu modul perumah bagi membolehkan BSF bertelur. Ada ni kita panggil dia eggy. Dia adalah tempat di mana lalat-lalat dewasa akan menetaskan telur di celah-celah ini. Ini contoh eggy yang barulah. Jadi, lalat dewasa masih belum lagi tetaskan telur. Kalau ada telur, kita akan nampak kekuningan biji-biji di antara celah-celah kayu ni. Tujuan dia menetaskan telur dekat kawasan yang sempit macam ni adalah untuk pastikan telur dia selamat daripada predator-predator lah. Kesemua telur BSF yang ditemui ditempatkan dalam bekas khas bagi membolehkan jumlah penetasan telur dapat dimaksimumkan. Pada peringkat ini, Tiong dari masa ke masa akan memastikan kadar kelembapan serta suhu di dalam bekas penetasan menepati kesesuaian yang dikehendaki. Berdasarkan pemantauan selama setahun menjalankan projek ini, dia mendapati kedua-dua faktor terbabit amat mempengaruhi kadar penetasan dan proses pembesaran larva. Terlalu tinggi. Water content lah. Tapi yang ni okey je. Tak banyak sangat kan, tapi ada banyak. Nampak macam ni, larva itu aktif kan. Maksudnya moisture ni dah okey dah. Moisture ni dah okey. Sebab kalau terlalu lembab, terlalu moist, yang tu larva itu tak akan jadi aktif. Larva itu akan jadi macam lebih inaktif, lepas tu tak nak gerak. Jadi yang moisture ni, yang fluffy sini, yang ni yang memang best. Lepas tu hampa yang guna ni, yang moisture tu naturally yang best, yang paling optimum untuk BSF ni. Belum buat dalam small scale dulu. Tak ada masalah juga kalau bagi makanan apa-apa je makan je. Tapi masa sampai kita nak upskill, nak meningkatkan production, kita rasa sebenarnya larva di production jadi rendah kalau kelembapan tu tinggi. Lepas tu larva tu tak gemuk. Lepas tu larva tu survival tu rendah. Lepas tu larva tu ambil masa yang panjang untuk menjadi besar. Dia akan menggembur bahan organik yang digunakan bagi menempatkan telur. Ini membolehkan larva yang baru menetas dapat bergerak dengan lebih mudah. Yang uniknya larva BSF ni, saiz dia masa larva yang agak besar. Dia boleh makan sampai 4 kali ganda berat badan dia sendiri. Dia tak picky masa dia nak makan tu lah. Kebanyakan food waste dia boleh makan. Kebanyakan organic waste, farm waste dia boleh makan. So inilah yang bagusnya, dia tak memilih. So kita boleh bagi apa je untuk dia makan dan membesar. Semenjak dimulakan setahun lalu, projek ini mendapat perhatian daripada pengusaha kafe yang terdapat di universiti berkenaan. Jika dahulu sisa makanan dan sayuran dibuang ke dalam tong sampah, namun kini mereka mengasingkannya untuk Aisyah dan rakan-rakannya. Ada juga antara pengusaha kafe yang menghantar sendiri sisa makanan mereka terus ke ladang ISP. Ini bagus kalau pakai terasing. Yang bagus lah sebab dia dah terasing. Betul-betul food waste saja, tak ada plastik, tak ada tisu. Ada donat yang dah expired lah. Sayur-sayur dah. Setelah larva berusia 5 hingga 7 hari dan saiznya agak besar, ia dipindahkan dalam bekas yang lebih besar. Sisa buangan makanan yang dipungut Aisyah dan rakan-rakan dikisar menjadi bahan makanan larva bagi mempercepatkan proses pembesaran. Yang uniknya larva BSF ni compared to lalat-lalat lain ialah saiz dia masa larva yang agak besar dan juga kebolehan dia untuk makan dengan sangat laju dan sangat banyak. So dia boleh makan sampai 4 kali ganda berat badan dia sendiri. Bermaksud lebih banyaklah sisa makanan yang boleh diurai berbanding lalat-lalat lain. Dan larva BSF ni juga dia tak picky masa dia nak makan tu lah. Ada cara composting lain yang menggunakan African Nightcrawler dan sebagainya. Dia tahu yang cacing ni
dia boleh makan kayu saja, dan ada beberapa lagi benda lain yang dia boleh makan. Tapi kebanyakan benda dia tak boleh makan. Tapi PSF dia tak picky. Kebanyakan food waste dia boleh makan. Kebanyakan organic waste, farm waste dia boleh makan. Cuma beberapa pengecualian lah, contohnya tulang dan kayu. So inilah yang bagusnya, dia tak memilih. So kita boleh bagi apa je untuk dia makan dan memisah. Contohnya kalau 1 gram telur lalat tu, 1 gram tu sangat sikit lah telur lalat tu. Tapi bila dia menetas, dia jadi neonates tu, dia akan makan. Dia boleh makan daripada neonates tu sampai larva yang agak besar, sebanyak 10 kilo. Jadi bayangkan dengan 1 gram boleh urai 10 kilo. Kalau lebih banyak, 5 gram, 10 gram dan sebagainya, lebih banyak lah sistem makanan yang dapat diuraikan. Penghasilan lava BSF ini dapat membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dengan meminimumkan jumlah sisa buangan makanan ke tapak pelupusan. Secara tidak langsung, mampu memberi impak yang lebih besar kepada sektor ekonomi, memandangkan lava BSF juga mempunyai kegunaan lain. Dalam kajian yang dilakukan, mereka mendapati lava BSF sangat baik dijadikan sebagai makanan haiwan ternakan seperti ayam dan ikan. So, black soldier fly ni banyak sebenarnya kelebihan dia. Selain daripada pengurai sisa organik, black soldier fly ni juga boleh digunakan untuk sumber protein, sumber alternatif protein. Di mana sekarang ni dah banyak farm ternakan ikan, ayam menggunakan larva BSF ni sebagai sumber protein lah, larvanya. Selain daripada larva, sisa daripada peternakan BSF ni, ataupun kita panggil dia sisa tinja BSF ni, kita panggil dia dalam bahasa Inggeris frass. Frass ni kita boleh gunakan sebagai baja. Jadi baja BSF ni sangat berkualiti disebabkan dia ada sisa-sisa daripada kulit BSF ni sendiri yang mengandungi chitin. So chitin ni adalah satu compound yang kita dapat daripada kulit BSF tersebut dan sangat berguna untuk baja tumbuh-tumbuhan lah. Dia tiada dalam baja kompos yang lain dan boleh didapati daripada baja BSF ni. Kelebihan lava BSF di ladang ISB ini menjadikannya sentiasa dicari pemilik haiwan. Selain menjadi makanan alternatif, pemilik percaya lava BSF mempunyai banyak khasiat untuk haiwan kesayangan mereka. Saya pernah tengok benda ni dekat luar negara. Memang dia orang bagi makan untuk bearded dragon. So saya pun nak try juga. Untuk RM10 banyak macam ni, pada saya sangat berbaloi dengan amount of protein, amount of calcium yang ada. Dia orang boleh bekalkan untuk dragon saya. So let's see lah how. Setakat ini, Aisyah dan kumpulannya telah mengadakan kerjasama dengan sebuah sekolah yang terletak tidak jauh dari universiti mereka. Mereka berkongsi kepakaran dan ilmu mengenai cara penghasilan lava BSF dan lalat dewasa kepada sekumpulan pelajar daripada golongan B40 di sekolah ini. Hasil daripada jualan lava dan lalat dewasa berkenaan membolehkan para pelajar terbabit memperolehi wang saku untuk kegunaan seharian mereka. Idea tu ada, idea is very good, tapi kalau kita tak enterprise dia, lagi dia tak berjalan, tak merasakan nilai. So the whole things about social enterprise ni, dia menggunakan knowledge yang kita ada ni untuk menghasilkan added value. Saya berharap kerja ini satu hari nanti akan jadi satu model replikasi di mana kita boleh pakai kerjaan sama ke atas beneficiary yang berbeza. Sekarang kita start dengan sekolah, mungkin kemudian kita boleh start dengan orang kampung. Penyelidikan Black Soldier Fly ternyata satu lagi penemuan saintifik hebat dalam melestarikan alam sekitar di samping mampu menjana pendapatan kepada penternaknya. Biarpun terpaksa bergelumang dengan sisa buangan yang berbau dan kotor,
semangat tinggi para penyelidik muda ini mengatasi segalanya. Usaha yang harus dipuji, berbekalkan ilmu yang tinggi demi mengekalkan kesejahteraan dan keseimbangan ekosistem alam semula jadi.